Zaman boba pernah jadi gila. Panas ke, hujan, sanggup orang tunggu. Semata-mata nak air manis dengan ada berbola tu. Tapi sekarang, banyak peniaga dah gulung tikar. Kita kena faham yang trend ni, dia tak kekal lama. Orang cepat je nak move on. Hype tak sama dengan demand jangka masa panjang. Orang beli sebab dia orang nak ikut trend. Dia orang nak post IG ke TikTok ke kan. Yang kedua, terlalu banyak copy paste. Kalau satu dah buka, 5 lagi buka dah sebelah ada kedai tu kan. Rasa dia lebih kurang sama je. Nama pun lebih kurang sama. Silap-silap harga pun sama juga. Bila semua sama, siapa nak menang? Nombor 3, kos semakin lama semakin naik. Yelah, harga barang dah naik. Lepas tu kalau kita sewa kat kedai pun, sewa pun naik. So customer boleh persoalkan lah, harga RM10 untuk air manis ni berbaloi ke? Ramai peniaga fikir trend tu dia kekal. Tak tahu macam mana nak tukar pelanggan sekali beli jadi pelanggan yang berulang-ulang kali beli. Moral dia, dalam marketing, fasa trend, hype, itu penting. Tapi, itu bukan destinasi kita. Lepas tu, kita kena tahu game sebenar apa yang kita nak main. Kita nak bina database ke? Kita nak ubah behavior pelanggan ke? Nak test produk market fit ke? Kita yang tentukan. Kalau kita sendiri tak faham game kita, trend pun tak mampu nak selamatkan bisnes kita tau. Gunakan trend untuk kita nak tarik pelanggan. Bina jenama untuk kita kekalkan pelanggan kita.